So guys, ini adalah Toyota GT86 Hachiroku kita. Dan hari ni aku akan hantar dia pergi buat makeover. Jom. Yes, sedar tak sedar, rupa-rupanya dah dekat setahun kita pakai GT86 pre-facelift kita ni, Hachiroku kita ni. So macam aku cakap tadi, hari ni kita nak hantar dia pergi buat makeover. Ini macam major punya makeover. So sebelum tu aku just nak walk through balik apa yang setakat ni kita dah buat, dah ada pada GT86 kita ni. Kita mulakan daripada bahagian hadapan. Maklumlah, daripada mata jatuh ke hati lah. Ini adalah rupa depan untuk GT86 kita. So apa yang kita dah buat dekat depan ni, first thing first, paling obvious korang akan nampak hood carbon fiber yang sebesar-besar alam ni. Yang ini aku tak sure lah model apa, baris ke apa, sebab aku beli sebab cantik. Tapi dia adalah carbon fiber. So far pakai lebih kurang setengah tahun. So far so good, design dia pun aku suka. Dan depan ni, dia sebenarnya tak sepatutnya warna hitam ni, kita stikerkan. Sebab apa? Nak bagi dia nampak macam tirus sikit macam tu lah. Dan of course korang nampak kita juga dah tukar lampu jenis LED daylight yang ada running light punya signal. Nak bagi dia nampak lebih baharu. Sebab apa? Pre-facelift punya lampu dia agak nampak lama sikit lah. The rest tak ada apa-apa sangat dekat depan. Even kalau korang boleh nampak, apa ni, lip semua tak ada dekat bawah ni. Memang tinggi, nampak? Lebih sejengkal tinggi dia. Ini benda kalau lalu air memang tak ada risau punya lah. Tapi untuk depan aku boleh katakan ini yang kita buat setakat sekarang. Untuk side profile dia, macam korang boleh nampak, kita pasang livery stripe design Hachiroku. Initial D, simple je. Sebab kereta memang asal putih. Kita nak wrap banyak pun itu hari kita malas nak buat sangat. Jadi terdetik buat Hachiroku lah, senang. 86 dan boleh lah kan. So dekat bahagian tepi ni, selain daripada stiker ni, apa yang kita dah tukar, kita masuk rim. Cumanya walaupun rim ni design dia macam Advance GT, tapi ini versi yang bajet punya lah. Dia adalah jenis AOW Racing, design ala-ala Advance GT size 18. Cumanya tayar dia ni ada kisah dia tau. Kita pakai tayar yang premium tau, Michelin Pilot Sport 5 PS5. Tapi saiz dia agak sedikit tebal tau, 235, 45, 18. Jadi sebenarnya membuat kereta ni nampak lebih jinjang daripada yang sepatutnya. Selain daripada itu, dekat tepi ni kalau korang boleh nampak, side signal panggil side marker signal macam tu, kita dah tukar jenis LED jadi lebih terang sikit. Yang macam carbon fiber punya cover untuk dia punya side mirror ni memang dah datang asal daripada owner yang lama. Tapi side profile dia, again kalau korang boleh nampak, side skirt pun tak ada. Kereta ni memang jenis kereta yang jinjang sikit. Now dekat bahagian belakang, bahagian buntut dia lah. Dekat sini pun kita ada buat beberapa benda lah. Yang pertama, benda paling simple, kita pasang ducktail. Kenapa tak pasang GT Wing? Sebab pada ketika ini adalah, aku boleh kata modifikasi yang paling logik dan juga paling senonoh untuk orang bayi macam aku lah. Dan dekat bawah ni memang dah datang diffuser, carbon fiber juga. Ini daripada owner lama. Cumanya untuk exhaust kita dah tukar tau, full system daripada depan sampai belakang, UEL semua. Kita ada pakai Valvetronic, boleh on off dia punya bunyi bising, bunyi slow, bunyi bising, bunyi slow lah. Dan yang last kali dekat dalam video yang terakhir tu lagi, kita dah tukar lampu belakang, tailgate, pixel art yang boleh tukar lebih kurang 30 design yang pelbagai lah. Ini one of the most fanciest one lah, rainbow punya. Kita boleh pakai aplikasi untuk tukar-tukarkan dia. Tapi so far ini yang menambahkan seri pada bontot belakang GT86 kita ni. Okey, untuk bahagian interior, dalaman rather simple, kebanyakannya masih lagi stok. Seat masih lagi asal warna merah, ini aku rasa pre-facelift punya. Steering pun masih lagi standard. Dan kita hanya tukar itu hari dia punya Android player ni. Sebab apa? Ini yang premium punya, Kenwood. CarPlay, reverse camera semua ada. Ini memang nice. The rest standard. Cumanya owner lama, untuk pengetahuan korang, kereta ni dah convert daripada auto ke manual. Jadi sebenarnya gear kita adalah manual, cumanya masih lagi bersteeringkan pedal shifter. Jadi kalau anda kata aku ambil kereta punya gambar daripada dalam, orang akan macam, bang, manual ke auto sebenarnya? Tapi dalam ni ready simple lah. Cumanya dekat belakang ni kalau korang tengok, kita daripada owner lama juga dapat roll cage ni. Roll cage bar ni memang ada set-set dapat lah. Ini memang drifting punya kot, sebab owner lama kan main drift. Jadi so far so good lah. Dalaman ni aku boleh katakan masih lagi kemas, despite of kereta ni adalah pre-facelift. So macam aku cakap tadi, hari ni dia akan melalui proses transisi makeover, major makeover to be exact tau. Di mana mungkin lepas ni dia tak jadi Hachiroku lagi, who knows, aku pun tak decide lagi. So daripada Melaka kita akan pergi ke Kepong, and then kita akan hantar dia. Nak buat macam mana? Let's go. Sampai.
Alright. Geng, kita dah sampai geng. Kita sekarang berada dekat Arion Racing, dekat area-area Kepong guys. So dekat sinilah kita akan hantar GT86 kita untuk melakukan proses makeover tersebut. Makeover apa? Stay tune. So inilah dia. Dekat sini memang banyak orang buat white body ke body part ke, apa nampak? Kan, even dekat dalam tu korang nampak E92 tu pun tengah bikin. Tapi itu tak penting. Ini yang kita punya. Siapa pandai? Cuba teka ini design yang mana satu. Banyak sebenarnya punya bahagian ni. Nampak? Agak sikit je. Nampak ni. Ni daripada belakang punya bahagian. Kau bayangkan lah macam inilah dia punya taburan ni. Ni benda apa ni? Sebot ke apa? Kau main besar lagi lah. Tapi tak apa. Kita akan tinggalkan di tangan yang boleh dipercayai. So bos, nanti apa-apa you bagi tahu Okay, take care buat bagus-bagus punya. Alright. So what happen now? Aku akan tinggalkan GT86 aku ni dekat Arion Racing ni buat beberapa ketika. Tak cepat, tak lama, tapi aku pun tak sabar nak tengok macam mana hasil dia. Hopefully diorang pasang elok-elok. Sebab apa? Walaupun kereta ni tak laju, tak mahal, kereta pun dah tua, tapi inilah buah hati pengarang jantung Dinda. Sekarang aku nak pergi ke KL, ada event, balik Melaka. Stay tune untuk next update. Bye.